Hey, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hey, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay guys, so kalau korang boleh nampak dekat sini and korang boleh nampak dekat thumbnail, Share tengah bare face sekarang. So Share akan buat konten makeup tutorial. Sebab apa Share mau buat konten ni? Lagi satu, Share akan buat konten get ready with me to see tarung party, apa orang panggil? Movie party. Aku nak tahu. Tengok wayang dengan semua AI team, iaitu kita orang akan pergi tengok tarung. So memandangkan lagi satu, ramai orang tanya makeup Share pakai apa, Share pakai apa. So Share mau tunjuk kamu Share pakai apa kali ni. And by the way, sekarang lighting dia macam okay lah, sebab Share pakai lighting dekat depan. And sekarang sudah malam, so macam yeah. Dan lagi satu, ini Share mau tunjuk kamu Share punya daily makeup. Tolong jangan judge apa-apa, okay? Sebab ni memang cara Share. Share just mau tunjuk tutorial. Bukan tutorial cara makeup, tutorial Share makeup daily. So inilah makeup daily yang Share akan buat. So first, okay, so let's start. First Share akan prep muka pakai ni je. Share memang biasa pakai ni je weh. Okay. And then Share pakai ni lama sudah, dari masa Share masuk AI lagi weh. Dari zaman sekolah. Tapi for me it's okay. Sebab Share dah tahu lagi apa yang membantu kulit Share. Sebab Share sekarang just minum air secukupnya, tekan blend. So guys, bagi Share blend dulu. Kamu layan je montage footage ni. Baru kita sambung dengan cara makeup, and Share akan tunjuk kamu produk makeup apa yang Share pakai. Okay, so Share sudah siap untuk base. Now Share akan keringkan muka. By the way, Share breakout sekarang weh. Sebab ya, tak tahu kenapa. Ini sebab Share baru ni kot. Biasalah perempuan kan, Share setiap bulan mesti ada breakout tu. Siapa macam Share. Okay guys, I'm done with prepping. Sekarang ni Share akan tunjuk kamu apa Share pakai untuk menutupi segala aib-aib dekat muka ni. Macam Share kan banyak parut jerawat.
tau. Tapi sekarang sudah 18 something. And then baru aku bersiap. And then shoot content pula tu. Aku tak tahu lah kalau sempat. Ya Allah. InsyaAllah sempat. Syah sudah buat konten ni kali kedua tau. First Syah dah buat juga. Tapi sebab dah sempat. So Syah tak dapat post. Sorry. Macam kawan nampak tu. Dia sudah menutupi Syah punya aib-aib semua tadi. Oh my god, Syah perlukan cermin. Aku tak tahu kenapa dekat kamera nampak macam terlalu jelas. Tapi dekat cermin dia okey. Siapa macam tu? Kamera dia terlalu menunjukkan aib. Dekat cermin okey je. Pigmentation aku dekat kamera nampak betul-betul jelas. Okay, now. And then pakai dekat atas ni. Kamu tengok magic kalau kamu nampak tu kan ada parut sikit-sikit tu kan. Sebab Syed memang suka foundation yang one tone cerah weh. Satu tone cerah dari kulit. Ini bukan satu tone cerah, ni aku rasa 10 tone cerah. Untuk orang yang pakai tudung okey lah, sesuai lah. Lagi satu, Syed tak faham lah orang yang suka judge makeup ni. Kenapa ha? Kamu belum tengok full dia lagi macam mana. So kamu tak boleh judge. Faham kah? Syed rasa kan, Syed siapkan base dulu, okey? Siapkan blend semua ni. Baru kita next to powder. Nanti Syed tunjuk kamu, okey? Okay guys, so Syed sudah siap untuk base. Kalau kamu nampak sekarang, memang agak lain dari tangan. Tapi kamu kena, tapi tidaklah line jauh sangat kan, yang sampai putih untuk muka. So sekarang Syed akan pakai powder. Syed memakai powder ini. Kalau kamu tahu ini Into It. Okay, ini untuk loose powder yang Syed pakai, okay? Kenapa macam mana Syed boleh start pakai ni kan? Syed ada cerita pasal budak ni. Budak pun ada cerita. Syed start pakai ni masa annual dinner AI team. Jauh. Lepas tu
Masa share mula-mula masuk AI pun share tak pandai langsung makeup. Share masuk AI tu mula-mula masa dekat journey dekat Kelantan New Gen 25 tu, masa orientasi, Share tak pandai makeup weh. Sampai ada satu tahap orang tanya Share, kau pakai lipstick apa? Lepas tu Share cakap, Share pakai lip tint je. Lepas tu diorang macam, oh my god, Sherina, for real. Lepas tu Share slowly belajar. Share masuk AI slowly belajar masa Share permanent tu. Masa tu Share rapat dengan Sophie Asla. Asla pun ada ajar Share cara makeup dulu. Dia orang pertama yang ajar Share cara makeup lah juga. Dari segi lipstick, sebab dia tengok Share pakai lip tint dulu masa orientasi. And then lens. Sebab dulu Share tak pandai pakai lens langsung. Bukan nak pandai, jarang lah. Dan Share tak suka pakai lens. Sekarang lens tu macam jadi habit. Bila ada lens tu dia jadi extra. Okay, sekarang Share sudah siap kening. Memang kamu nampak macam tak balance, tapi kamu tunggu. Okay, trust the process. Ini makeup paling simple, paling mudah yang Share hari-hari buat kalau mau rushing kah, mau cepat kah, okay? Okay, sekarang ni Share mau tunjuk kamu blusher yang Share pakai, iaitu from NARS. So, Share pakai ni. Dia sudah sikit ya. Ini colour Never Enough. Dia sudah macam crusty. Sorry. And Share pakai brush macam ni. Can you see that? Brush ni aku tak tahu, aku campur dengan highlighter semua aku campur. So, kalau makeup memang Share tidak proper punya. Kalau yang betul-betul baru Share macam lama sikit. Done. Dia dekat kamera macam dah nampak tau. Tapi it's okay. It's okay. Sebab ini in real life. Biarlah di kamera nampak lain. Lagipun tengok wayang je pun. Buat apa kita mau tebal-tebal blusher. Mau tunjuk siapa. Okay. Weh, sumpah serabut. Aku tak pernah tunjuk aku macam ni.
And then Share sudah siap blusher. Blusher pun macam dah tahu lah kenapa. Sebab aku nampak macam muka aku macam makin bulat. So sekarang kita akan next to contour. Kau tahu tak contour aku betul-betul buat macam contour yang asal ada. Sebab aku guna ni Silky Girl. And then kalau kamu tengok di sini dia ada 4 color. Dia ada highlighter, dia ada untuk cerahkan, dia ada 2 ni. So first aku akan pakai ni. And then paling penting aku pakai jari. Aku tak pandai pakai ni weh. Share tak pandai pakai. Share tak pandai pakai brush untuk contour hidung. Sebab aku nak tahu lah masalah hidung aku kan masalah tangan. Lagi satu, contour ni bagi Share dekat makeup sangatlah penting untuk menampakkan muka Share kurus. Nampakkah? Nampakkah dia makin kurus? Nampak tak? Bukan kurus muka. Yalah kurus muka. Sebab dia macam kembung kan. So, contour ni sangat membantu ya. Kalau tak berpuas hati, letak je lagi. Sampai berpuas hati. Tolong jangan judge ya cara Share shading hidung. Ini memang cara Share. Sorry lah. Sebab Share memang tak pandai shading hidung. Share ikut cara Share. Mau ikut cara Mua, mau pakai berus-berus apa semua tu lambat lagi. Melambatkan masa Share. Okay guys, so Share done dengan dia sebenarnya kalau kau tengok depan-depan dia lagi okey tau. Dah tu lah kenapa dalam kamera ni tak nampak. Dia mau kamera yang 4K kan, yang besar lens tu. Kamera yang besar macam lens besar macam mau zoom semua tu nampak jelas pori-pori pun. Nampak mikroorganisma. Okay. So sudah siap. I told you, makeup ni senang. Kalau kau ikut cara kau yakin dengan cara kau. Kau just kena improve day by day. Kalau kau rasa macam tu kurang, kau tanyalah tips orang yang ni.
Kalau kau rasa kau tengok orang tu macam, oh aku suka lah dia punya bibir, kau pergi dekat dia, kau belajar dekat dia pasal bibir. Kalau kau dah suka dia punya tempat lain, kau suka bibir dia je, kau pergi dekat tu. Kalau macam kau pergi dekat orang yang B ni pula, kau suka mata dia, kau pergilah tanya orang tu pula tips orang tu. Gitu je. Atau kau belajar dekat TikTok ataupun YouTube ni pun tutorial sudah ni. Tapi ni tutorial dari Syed lah, okay? Jangan judge Syed sudah cakap dari awal tadi lagi. Takut banget. Okay, next kita akan pergi kepada highlighter sebab kita sudah mau habis, okay? Sudah mau habis, guys. Lepas tu kita akan cuba dengan highlighter. Syed pakai highlighter from, okay? And then Syed akan pakai brush yang ni. Dia kecil sikit. Aku tak tahu brush apa, tapi aku just pakai asalkan dia ada. Tapi just guna hujung-hujung tajam tu. So, aku akan pakai dekat sini. Nampak ke tu? Nampak tak? Dia lagi pop up situ. And then sebelah lagi. Wow. Saya perlukan cermin. Depan dia dah kamu tengok. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Ini pun asal nampak lah highlighter tu. Lepas tu dekat hidung. Actually ni pun kena pakai tangan. Supaya lagi macam sharp. Kau tengok nampak tu dia punya. That's why aku suka pakai tangan tau. Apa-apa benda pun. Sebab dia dah melekat dekat brush tu, dia akan melekat dekat tangan kau and habis dekat tangan kau juga. And Syed akan ajar kamu, Syed pakai dekat bawah mata tu macam ni. Supaya dia lagi pop up. Nanti pakai mascara okey lah ni. Sebab Syed dekat makeup ni Syed fokus bahagian yang perlu dicerahkan je, macam shading hidung, highlighter, mascara, lens. Kita letak dekat ni. Ni pun Syed pakai tangan je. Tengok. Bila dia pakai tangan kan pandai-pandai lah blend. Okay. And then pakai dekat kening. Tengok tu kamu boleh nampak slowly kita punya muka dia akan jadi sharp sebab kita pakai makeup ni kan. That's why before dengan after dia sangat beza. And then aku nak faham orang yang cakap, pakai makeup lain, tak pakai makeup lain. Pakai makeup lain, tak pakai makeup lain. Betul lah tu. Jadi apa function makeup kalau dia tidak mengubah kita punya muka? That's the point. Why you wearing makeup? Sebab mau nampak lain. Kan? Tapi ada je orang yang suka natural. It's up to them. Sekarang ni Syed akan tunjuk mascara. So Syed pakai Welsado
Okay, that's it. Ini kod R1966. Tu kod dia kan. Okay guys, so Syed rasa this is the final look without lens. Next, Syed mau pakai lens. Lens yang Syed selalu pakai. Kamu nak pakai tu? Dia macam dah lari jauh beza sangat. Okay lah, sebab bila sudah makeup kamu sudah semua blend well, dia akan okay. Kamu just akan, kalau boleh, kalau ada lotion tone up tu bolehlah tambah-tambah sikit. Tapi dia tidaklah jauh beza sangat kan. Okay. Next, Syed akan pakai lens. Ini cara Syed pakai lens. Syed memang pakai lens last, okay? Lepas makeup. Ni Syed pakai macam ni. Lepas tu bisa ambil macam ni. Sabar. Sekejap ya guys. Syed sebenarnya sudah rushing sebab Syed kena gerak sudah. Okay, pakai macam ni. Alamak. Okay. Can you see the difference? Sebelah ni kecil tau, dia besar sikit. Sebelah, kita pakai sebelah lagi. Nampakkah betapa senangnya Syed punya daily makeup? Okay, ni Syed pakai sebelah. Nice. Okay guys, so Syed punya outfit sangat simple tu je. Okay, banyak sangat tekanan ni, takut korang salah saja. Okay, saya terus baik terus straight saya terus bagi diorang apa? Ada lipat mana ada lagi? Betul. Tahu saya saja. Saya dah faham. Mempersinggalkan. Diorang nak tengok edit lah. Juga ini memanggil Nirul Aiman. Saya bagus. Akan ibarat tadi. Dan juga director kita. Dan juga director Lipat. Okey, dan juga sponsor kita untuk hari ini. Memberi ruang untuk hari ini. Alif Irfan.